Sawadika, hari ini saya buat lemang. Lemang tipu-tipu ya. Saya guna 4 cawan beras pulut. Saya guna pulut susu supaya lebih sedap. 3 cawan santan pekat, santan perahan sendiri. Garam secukup rasa. Kacau-kacau, lepas tu bubur dalam pulut. Bagi tenggelam pulut ya. Saya tambah sedikit santan supaya tenggelam pulut. Kukus selama setengah jam. Sambil tu kita layur daun pisang. Bersihkan. Selepas setengah jam, kita balikkan pulut. Pastikan dah masak ya. Sambung kukus lagi selama 5 minit. Selepas tu kita bungkus. Saya guna sushi mat. Tekan bagi padat supaya nanti bila kita potong kan nampak macam lemang betul. Kita bungkus bagi nampak bulat macam lemang lah. Buatlah macam mana pun. Janji jadi lemang. Dah siap bungkus, kita bakar. Bakar dalam kuali. Siap.